Assalamualaikum sahabat-sahabat. Hari ini saya nak tunjuk warung ngopi Cikgu Sodi kita ni. Kita ada hari ini kita ada sup tapak kaki. Nak makan dengan kupiau ke, mi ke ataupun nasi putih ke. Kita ada sup tapak kaki lembu. Sedap ni sahabat. Lepas tu kita ada daging pun ada. Ni daging mana nak ada daging boleh, dengan sup kaki lembu pun boleh sahabat. Selain pada tu kita ada roti canai, capati, pekngah. Kita ada goreng-goreng nak nasi goreng ke, nak kutia goreng ke, cap kutia ke, ada sahabat. Mana ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak nak makan petang-petang ni ataupun malam, boleh datang warung ngopi Cikgu Sodi. Taman mewah saja, jalan besar taman mewah, tepi jalan saja. Ni ni tapak kaki tengok ni, dia kiak-kiak ni, dia sedap ni. Boleh makan dengan bihun, kutiau sup boleh, dengan mi pun boleh, bihun pun boleh atas kehendak sahabat-sahabat. Ni tapak kaki dia dah empuk dah, dah lembut dah, dekat 2 jam lebih saya rebus. Sahabat-sahabat nak rasa boleh datang warung ngopi Cikgu Sodi petang ni. Kita buka pukul 4 petang sampailah pukul 10.30 malam pukul 10.30 malam. Ni warung ngopi Cikgu Sodi. Ni belah dalam belah dalam. Kipas pun ada selesa lah. Meja bangku ada dalam 5-6 meja lah. Nak makan secara family ke, kawan-kawan ke, boleh datang. Tepi jalan saja. Kita ada roti canai, capati, pekngah. Kita ada goreng-goreng, nasi goreng, ada kutia goreng, ada cap kutiau, ada Maggi goreng, Maggi kuah pun ada. Dan sup-sup kipas pun ada, selesa sikit. Itu saja perkongsian kita tengah hari ni. Kita buka pukul 4 petang sampai 10.30 malam. Okey sahabat, datang support. Okey sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, boleh datang rasa special sup. Sup daging ni sup kaki lembu. Ni sup kaki lembu. Nanti kita potong kecil-kecil lah. Mana yang nak, kita akan potong kecil-kecil. Ni sup kaki lembu ni. Kita bakar dulu. Bakar, buang bulu apa semua. Kita cuci, kita basuh bersih. Lepas tu kita rebus lah. Bagi dia empuk. Sedap. Dia kenyang. Okey sahabat, itu saja perkongsian kita tengah hari ni. Terbaik. Assalamualaikum.